Ada rakan yang bertanya kepada saya, kau tak buat ke teknik Arhanu untuk gandakan emas? Teknik beli emas, kemudian kita Arhanukan. Duit Arhanu tadi kita beli emas semula dan Arhanukan lagi emas tersebut dan seterusnya. Jawapan jujur saya, berdasarkan pengalaman pakar-pakar emas seperti Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, Tuan Syukur Hasim dan Tuan Aziz Ali, penulis buku-buku kewangan dan emas, teknik pajak untuk gandakan emas ni tidak sesuai kerana ia bukannya menambah gram, ia hanya menambah hutang. Satu perkara yang ramai tidak sedar, kos pajakan Arhanu sebenarnya tinggi sekitar 12 ke 15% tahun. Ianya lebih rendah daripada charge kad kredit, tetapi tetap mahal untuk sesuatu yang tidak menambah nilai aset. Jika teknik tersebut betul-betul berjadikan semua orang kaya, pakar-pakar kewangan sudah pasti ajarkan teknik ini sejak dahulu lagi. Sebagai contoh, jika anda ada 1 kilogram emas dalam Arhanu, sebenarnya yang benar-benar milik anda mungkin tidak sampai 300 gram saja. Baki 700 gram itu masih menjadi hutang dengan Arhanu. Jika untung, untungnya secupak. Tetapi bila rugi, ruginya segantang. Sebab itu, anda tak perlu kejar teknik pelik-pelik untuk kaya dengan emas. Buat cara paling mudah. Beli, simpan dan konsisten. Anda boleh gunakan akaun JAP Public Gold untuk menyimpan dan jika ingin lebih disiplin, aktifkan auto debit supaya sistem dapat membantu anda menabung tanpa gagal. Dalam dunia emas, yang menang bukan siapa yang cepat tetapi siapa yang konsisten. Dan kekayaan sebenar datang bila kita bebas daripada hutang, bukannya hanya menambah hutang. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info emas dan kewangan.